Okey, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak pergi solat dulu. Lepas tu baru kita settlekan apa yang perlu disettlekan. Dah tak kali datang KLA. Tak pernah lagi lah datang untuk diri sendiri. So ni kita nak pergi solat dulu. Nak cari surau. Okay, kita pergi surau dulu solat. Ni nak jumpa Taco Bell. Sebab ni kena beli makanan Taco Bell untuk gas. Sebabnya comelnya ada robot. Comelnya. Sebabnya sekejap lagi nak masuk waktu dah. So rasa macam dah masuk waktu. Dah masuk waktu dah nak solat. Bila ni dah settle solat ni boleh buat benda lain. Sebab gas sampai pukul 2 suku. Tapi dia keluar daripada immigration pukul 3 kot. So kita settlekan solat dulu. Dan baru kita fikir benda-benda lain. Penat ya. Nak bawa 2 bag je. Sebab kita 3 hari 2 malam je. And bawa baju memang cukup-cukup lah. Tak ada extra. Ikut. Ini ada penutup tak? Terima kasih. Tak ada bising-bising. Nanti orang marah. Terima kasih. Aku dah tak pernah order benda-benda macam ni. Kalau tu bayar RM27. Tapi macam makanan dia tu macam tak mampu mengenyangkan perut gue. Sebaik beli untuk orang je. So now jomlah kita pergi pick up gas kita. Gas kita dekat arrival hall. So kita kena pergi arrival hall. Dah pukul 2.22. Kita buat untuk gas kita. Okay. Penat. Lapar. Sebab saya tak makan lagi. Saya tak makan lagi. Dia orang pun rasa nak kata kat sana. Sebabnya dah risau dah tak nampak gas. So nak ambil masa bertenang sekejap. Nak minum air sikit. Okay. Jomlah kita ke sana. Yeah, thank you. So yeah, to go from west coast to east coast or vice versa, we need to cross this. Boleh? Ni ha. Boleh? Thank you. Terima kasih Cik Amin. Bye. Thank you. 10 minit. Udahlah. Daripada sini 10 minit. Udahlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Fun, right? Fun, yeah. Video. That's video. Yeah. We made it. Yeah, we made it. Yay. Woo. Oh, we're turning. Oh my god. Ooh, so pretty. Yay, we finally arrived. Yay, we're here. Wow. Alice! Yay! I made it!
Oh, dia tak makan yang Makan sikit salad-salad je, macam makan ni. je tapi sikit je dia tak. Faham. Pun tak banyak, tak buat pun tak banyak tadi. Ya, ni pun tak banyak dia orang makan ni. Macam tak luak je. InsyaAllah, so pretty. Tapi esok dah kena check out. Kita 1 malam je kat sini. Kapsul. Minum umpan. Ni turun kat mana? Tu sini. Sini Oh, sini. Okey, terima kasih. Okey. Yang bulat-bulat. Oh, so cute. Santai. Saya tak tahu nombor mana. 1, 2. Oh, ni tandas dia sini. 3, 4. Gelap. Dekor ni. Bismillah. Bertahun. Assalamualaikum. Kasut kat luar lah kan. Nak solat kat mana? Allah. Oh. Sekejap. Takut. Ya Allah. Mana lampu dia? Lampu? Ada switch lampu. Sekejap. Oh. Mana switch lampu? Lampu kat mana? Sekejap je. Ini switch lampu dia. Cannot find the switch lampu anywhere. Macam nak kunci. Okay. Kejap. Okay. Switch lampu? Oh, situ. Astaghfirullahaladzim. Switch lampu kat sini. Yeay. Punyalah. Jenuh nak mencari switch lampu ni pun. Alhamdulillah, we made it, guys. We made it. Literally new experience. I have never slept in this kind of room before. Okay. Thank God I didn't bring something yang besar. Bag besar, I mean. So, kami. So, currently kita baru je check in. Penat. Tapi dalam masa yang sama rasa best. Sebab pengalaman baru. Okay, plug kat sana. Halo. Hello. Kapsul dalam pipe. Pipe pembentungan. Best je, tapi dia punya pintu dia cermin. Lepas tu not sure orang boleh luar boleh nampak dalam ke tak. Sekejap cuba tengok. Kita tengok.
Kalau pasal lampu aku nampak orang dalam. Need tu. Nasib baik akak ada bawa tembak-tembak. Langsir je. Akak okey je duduk bilik kapsul ni. Sebabnya once in a while punya experience kan. Tapi langsir dia ni je. Tak muslimah friendly. Esok apa aktiviti kakak? Esok bangun pagi. Lepas tu breakfast gerak pergi. Sebabnya esok dah check out dah. Tapi merasalah kadang-kadang benda-benda cakap dia. Ya, akak suka. Lepas tu dia tadi nak masuk dalam tadi. Naik 4x4 apa. Dia punya jalan dia best gila. Gegar-gegar. Alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Dah gerak keluar ke airport tadi pukul 12.30. Sekarang pukul 9. 8.57. Jadi ya, penat. Penat tapi dalam masa sama rasa best. Sebabnya dia macam bukan selalu kita nak buat benda-benda macam ni. Ada seorang guest, dia flight dia delay. Jadi dia sampai Malaysia tadi. Jadi Ashred je lah yang kena bawa dia datang sini. And tak dapat nak enjoy fully Taman Negara. But it's okay. It's a new experience untuk datang sini. Dah tak pernah sampai sini before this. Untuk datang sini, untuk tidur dekat bilik macam ni, I really grateful. And toilet dia dekat luar. So lagi nak kena mandi, nak kena solat. Tadi nak buat nak apa nama kita panggil ni, renovate. Tutup semua. Wish adalah bahagian-bahagian kat bawah ni tak tertutup kan. But it's better lah daripada tadi. Boleh tutup tepi ni lah, sikit-sikit ni tepi ni. Ya Allah, ni kalau ada apa tu yang lekat-lekat ni ada lekat dah ni, yang tak bawa. Ni memang bag assistant bawa benda tu dalam bag assistant. Tapi masalah sendiri, untuk masalah sendiri tak boleh bawa. Jadi ni sandal dia pakai bag. Yang tu mungkin dia perlu sandal dengan sesuatu yang besar. Ini okey. Macam tu. Kita macam main Tetris. Okey lah ni kan. Okay, so oh ya, kita tak buat room tour. Ya Allah, sepah. Maaf lah. Okay. So ni biliknya. Okay. And the best thing is ada aircon. And aircon dia sejuk gila. Aircon dia sejuk sangat-sangat. And I'm really appreciate this. Sebenarnya hampir buat kipas kecil lah. Soalnya jadi tak boleh tidur panas-panas, nak kena sejuk. So aircon ni sangat sejuk. Nak rasa tak gini. Memang lepas aku solat aku terus tidur leneng. Nak kata perempuan tadi nak buat kerja. Tapi macam tak boleh je, aku dah ngantuk ni. Oh ya, dah lupa. Tak tahu lah korang boleh dengar ke tak suara ni. Dia tak nak cakap kuat-kuat. Sebabnya kat sini dia not soundproof. Nak tunjuk bag apa yang dia bawa. Dia bawa 2 bag je hari ni. Tinggi sikit dulu tak sakit pinggang. Okay. Dia bawa 2 bag je hari ni, which is bag sandang and also crossbody. So bag sandang sandang ada kot 2 jam 3 jam tadi, berat gila. Rasanya ada kot dalam 7 kilo. Basically bag sandang ni adalah baju-baju, toiletries, towel, segala maknanya lah yang bawa. And you know what, I bring something yang dia rasanya patut bawa, which is might be weird for someone else, but for me it's a necessity, which is yang bawa ni. Dia bawa iron sebabnya tudung kan semua kena iron. Dah tak ada tudung ironless baju ironless ada, tudung ironless tak ada. Sebab ke tudung chiffon macam ni, which I need iron. And that's why yang bawa juga, walaupun bag penuh. Walaupun bag penuh, this is the first thing yang letak dalam bag. Bukan baju, tapi iron. This is the best thing ever.
Dalam ni ada 2 set baju. Bila nak kata 2 set, maksudnya dia ada baju, seluar, tudung, hand sock, stocking, baju dalam, tudung. Dia ada komplit ni. Dah ini tudung, ada komplit lah. 2 set dalam ni. 2 set baju. Kalau normal packing, kau takkan dapat besar macam ni korang. This one so small and compact. Boleh masuk dalam bag ni. Kita nak kena pergi mandi. Ya Allah. Kita nak kena pergi mandi guys.